Oreo. Oreo? Ya, ni. Sedihnya nenek tengok. Dulu kucing Alisha ada Oreo nama kan? Apa? Dia macam Oreo ya? Ya, tadi adik jumpa dia. Lepas tu adik tak tahu nak panggil nama apa. Lepas tu tiba panggil nama Oreo tu. Ni. Masa dulu tu ni adik tengok Oreo tak ada. Lepas tu hari ni Oreo my dah. Oreo. Dia suka Oreo. Tapi ini bukan Oreo. Dia apa? Tapi rupa dia macam muka Oreo. Tahu. Tapi kaya dia macam Oreo. Dia tu tak nenek. Alah, kesiannya. Tengok campur dia. Green di Oreo ke? Ya. Tengok campur dia ada baby. Ni tengok perut dia. Dia ada baby kan? Perut dia. Betul. Dia kata ni. Mana makanannya? Dah Alisha patut jalan kena bawa makanan kucing. Kalau jalan-jalan jumpa macam Oreo ni, bagi makan. Tengok Oreo tak mai. Tak jumpa kot. Oreo ni ni. Nah, sedihnya. Kenapa perut dia besar? Dia kahwin dengan siapa? Ha? Dia kahwin dengan siapa? Kahwin dengan siapa? Ya. Soalan cucu Makcik Nida. Oreo ni kahwin dengan siapa? Dalam perut Oreo ada baby. Dia kahwin dengan banyak lah kucing-kucing kat sini yang liak tu. Oreo. Comel Oreo. Dia nak masuk juga ke? Miau miau miau. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Cucu Makcik Nida ni pencinta haiwan. Dia sayang sangat dengan kucing. Baju-baju dia, pakaian-pakaian dia semua berkisar dengan miau.